Ya. Guys, assalamualaikum, selamat petang guys. Selamat petang. Kita bertemu lagi di dalam video terbaru Ijat Celoreng. Apa yang ya. So guys, macam tadi tengok video. Dah lama tengok video like. Jadi aku jadi nervous dan kaku. So guys, tadi kami terima panggilan kecemasan dari Mas Kucing. Terima maklumat daripada mangsa mengatakan ada kucing beliau lah kot. Jadi ya. Cuma kucing mangsa berada di tingkat 5. So sekarang ni Casri je lah, okey. Dan sekarang ni keadaan sana je? Keadaan dia agak tidak terkawal. Dia memerlukan khidmat member lah. Memerlukan member. So, sekejap lagi InsyaAllah harap dipermudahkan segala urusan. Dan ini Ijat ada Cik Rizwan kita ada Alexander. Nak tanya satu lah. Kata-kata apa ini? Kata-kata ini tentang ini apa? So guys, tanpa masa jomlah kita ke lokasi Mas Kucing. Let's go. Ni boleh ya? Dah. Jom, let's go. Oh tu kan? Kau. Atas sekali kan? Tingkat 5 Yang kau tingkat 1 ni? Atas sekali? Terbumbung? Tak apa, kita pergi jumpa pemanggil sekejap. Ni kot? Loh, siannya? Okey ke? Kesian lah kucing kat sini. Bukan kucing ni kenapa muka kucing tu Wah, sian nak. Jom. Wih, British short hair. British. Are you from British? No. From America. Jom like. Dia takut dah. Telinga dia ada kuping. Allah. Yang mana kucingnya? Ada dah lepas kali tapi dia tak bagi nak situ. Kat kayu tu? Cuba nak tinggal 4 tu kat rumah kosong tu. Dia tinjau tengok atas. Kucing siapa? Kucing makcik? Iya. Okey. Baru lepas makan, senak perut. Boleh masuk ke tu? Boleh. Rumah kosong. Macam dia orang boleh kucing kat atas. Takkan dia boleh kucing kat atas? Kan? Oh ni ha. Meow. Kita buat paranormal aja. Macam apa? Paranormal macam video sebelum ni Ni kenapa sini? Tahu ni memang laluan kucing. Dia baru membuat laluan kucing ni. Kau jangan pasang semalam. Okey. Ujang Ujang. Hitam. Sitam. Sitam tu gabungan nama apa tu? Sitam tu. Mana ni atas lah. Ni ada orang beli kucing ni. Sekejap. Aku rasa boleh akses masuk sana lah. Naik atas. Korang ada gambar kucing tu tak? Gambar besar ni tak ada. Gambar yang ni je dah ni. Ya, gambar besar warna ni tak putih ada. Ke? Warna hitam kelabu. Hitam kelabu. Bukan hitam macam kelabu. Macam warna kucing ni tapi dia terang sikit. Yang kayu tu baru pasang Kayu apa? tu malam tadi ada letak. Sekarang ni nak tahu ada akses. Sebab kita nak tahu bumbung tak ada tangga. Tak tahu macam mana dia naik ke atas. Sebab kita orang panggil dia pun tak keluar. Itulah tu. Pagi tadi ada suara dia dah senyap dah. Dah berapa hari kat atas kenapa? Sekarang saya tanya ada tak akses
Nak ke atas tu dia cakap dia pun tak tahu. Kucing tu warna macam putih kelabu sikit. Mana lah? Ya. Sitam. 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 Masalah sekarang ni tak ada akses ke sana tau. Aku try pergi sana, mana tahu ada tangga kan. Tak ada. Nampak tak? Tak nampak pula. Tengok. Ni sini. Dia nampak tuan. Tuan dia ada tu. Dia tahu tuan dia datang. Elah, awak ada kes lah. Hitam. Saya ada satu idea. Hitam. Kau tak ada tangga yang sambung tu ke? Satu tangga kita orang besar. Ya. Oh, nak bawa ke sini tu masalahnya tu. Ada tangga tu kan? Ke tangga kecil tu kan. Boleh je. Tak ada. Tak ada. Tangga kita orang besar. Memang besar. Tangga atas bawah tu tak mahu. Nak bawa ke sini lah. Hitam. Sini yang. Sini. Sayang mas. Ya. Cepat sini. Mari. Ni naik ke kayu ni. Cepat. Ada makanan ke? Ada ke bawah, Malik tak kan ada ke bawah. Yang sini mas. Cepat naik sini. Naik cepat. Ada yang sayang cepat. Nampak. Cepat. Cepat. Ya. Panggil dia. Cepat sini. Cepat. Boleh. Sayang cepat. Ya, lompat kalau tanah. Cepat. Dia takut nak titi pun takut pula. Biar dia bujak. Aku tak nak di situ. Dia nak lompat tu. Okey. Come on. Come on, Sitam. Ya, biar dia ingat owner dia. Dia tengah cari tempat dia nak hinggap. Dia tengok burung tu hitam. Sekejap je. Sekejap. Hitam sini. Hitam. Mai lalu sini cepat. Cepat naik ni. Cepat. Dah tertebik lagi pula poin orang kat sini ah. Yang sini. Sini nak pandai cepat. Anak sini. Sini. Sikit lagi. Kena ngajuk je. Sikit lagi tak ada mana nak cuba dah. Ya. Mai. Dia memang jadi mai. Sini. Ni pandai macam. Alright, satu sini. 1, 2, 3 dia dah macam biol dah. Sayang, mai bapa lagi kat atas pandang sayang. Cepat sikit lagi. Panas tu mesnya. Atas lah. Nak atas bukan di bawah tu. Bukan kemah. Nak atas. Ayah sini. Cepat. Pandai. Hitam pandai. Cepat. Sini. Cepat sikit lagi. Allah. Sini Hitam. Dan nyuruk pun lagi. Tahu lah. Sana. Tanyalah. Dah pergi jauh pula dia. Dah ada lari pula ke sana. Ya Allah. Baru nak letak makanan. Ramai ke serabut. Suara kucing memancing memanggil temannya. Kawan, kasih kawan ni. Kawan. Makan kawan. Macam nak mengawal jadi. Sitam. Dah lah, kita orang pula ngajuk lah. Bye. Dah lah, harap-harap dia selamat turun lah ikut kayu ni. Bye. Sitam. Habis jambul. So guys, kucing tidak berjaya di pujuk turun. Sebab tak tahulah dia mungkin ada apa. Mungkin dia mengajuk dengan owner dia ke. Ataupun dia takut tengok abang bomba ramai sangat kan. Tadi kita dah cuba letak papan dekat kawasan tu. Dah letak makanan, tak nak turun juga. So tak apa, kita bagi dia masa. Harap-harap dia turun sendiri lah. Sebab mungkin kucing ni dia pandai naik, dia pandai turun sendiri kan. So jom kita ke next video. Let's go. Alright guys, jam menunjukkan pukul 3 pagi guys. Pagi ni kami terima panggilan kecemasan Mahas pintu rumah terkunci. So sekarang ni kami semua on the way ke lokasi. Dapat maklumat mengatakan mangsa terperangkap dalam rumah lah. Jom kita ke lokasi Mahas pintu rumah terkunci. Let's go.
Ya. Main sudah. Guys. Rumah ni ya? Dia ke? Yang terperangkap siapa ni? Ni yang mana? Ada kunci ya? Kunci tapi tak boleh masuk. Yang pintu. Ini boleh. Sekali lagi. Bismillah. Dah. Semua yuk. Dia kata belah atas. Sekarang ni yang the lock belah mana? Atas ni ke yang bawah? Yang atas ke yang bawah lock? Ni. Atas? Yang ni lah. Sini lah. Baik. Ya. Okay. Okay, sama. Let's go. Okay, jambul okey lagi, jambul. Alhamdulillah, selesai. Mas pintu rumah terkunci. Tak ada apa-apa kemalangan jiwa yang berlaku. Berjaya dikeluarkan mangsa. Ini hero-hero kita hari ni. Coye, Mei ada, Coye ada, Adib ada. Bergelap sikit lah guys. Kau dah nak on the way balik. Tadi kau marah kat siapa lah tadi lah? Dia dendam apa? Awak dendam kat siapa? Depan. Kau bayang kat siapa? Kau bayang kat aku Dia bayang. Ya cik dulu. Dia kata dia tengah jam kan? Ya, ini point dia. Soalnya dia geram kat saya sebenarnya. Cik Asri pun kata macam tu kan. Soalnya dia geramkan saya tu. Yang apa? Yang akhir sekali tadi tu, tendangan maut nama dia. So apa-apa pun, mangsa semua selamat. Berjaya dikeluarkan. So guys, jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa, teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Jumpa lagi. Assalamualaikum.